Siapa punya rumah ni? Rumah bapak saya. Oh. Siapa-siapa duduk sini? Saya, kakak ada kiri orang. Oh. Ini tok muda. Ni tok muda. Hidup kat dalam belakang, yang keluar tu. Tapi yang luar ni, hanya itu sabut dekat angin. Tapi yang Dia pun dah semua dah. sebut ini kalau tolak memang cabut tu aku. Lepas tu bilik yang tu lah bilik air. Mak hari tu tiap dah angin yang terbuka tu. Itu letak balik je sementara dulu tu. Ni bilik air? Tu bilik air. Dua polisor tinggal kakak seorang. Yalah. Tekuk orang masuk bersama. Tapi dapatkan dulu persetujuan daripada apa ni, adik-adik yang lain dulu ya. Dah dapat persetujuan, dah baru isi borang. Jangan isi borang dulu. Iyalah. Dia tolak nanti. Iyalah. Dah lengkap semua, bagi salinan kad pejabat. Pejabat bulu kan? Dia pejabat. Kopi yang permohonan bagi kat saya. Bagi kat- Bagi pada Bagi pada Tok Ketua lah. Okey, baik. Boleh ya? Boleh.